Math Talk, empowering visually impaired students to explore mathematical tactile graphics using AI, an AI-powered voice bot to empower blind students. Imagine if mathematical graphics could actually talk to blind students. Di bahagian bawah, terdapat segitiga R' yang merupakan image bagi R. Di atas segitiga R', terdapat titik P yang merupakan pusat putaran. Segitiga R' sama seperti R, tetapi telah dipusing. Math Talk delivers clear Malay AI narration, guides students point by point through tactile diagrams, and runs on a simple 8-key Braille-labeled keyboard, making STEM graphics truly accessible and independent for blind learners. Tab. Jilid 10 44A. Bentuk apakah yang anda jumpa? Bagus. Raja ini membandingkan koordinat objek dan image yang melibatkan pantulan pada paksi X. Sebelum ni tak ada pun sebenarnya, tak ada produk yang digital. Kalau sebelum ni kita raba raja manual pakai tangan je. Tapi bila ada ni alat bantuan ni, dia sedikit sebanyak dapat memudahkan lagi lah. Seseorang individu tu dapat meraba raja sendiri. Kita. Jumpa. Oh. 43A. Bagus. Tab. Tak tahu. 43A. Raja ini menunjukkan dua buah segitiga. 44A. Tahniah, anda dah berjaya kenal pasti semua koordinat. Jom mula semula. Letakkan jari anda di kotak paling atas, kanan sekali. Bergerak dua kotak ke kiri dan anda akan temui muncul segitiga P. Math Talk. Tab. Jilid 10 43A. 43A. Raja di atas adalah raja contoh 17. Raja di bawah adalah raja penyelesaian. Anda nak tahu raja atas atau bawah? Fokus di sebelahnya menunjukkan objek dan image adalah sejam, iaitu 90 darjah. Paksi pantulan mesti terletak di tengah-tengah antara objek dan image. Blind students face multiple challenges when learning with STEM tactile graphics. These include emotional exhaustion, cognitive difficulty, and the struggle of self-exploration without support. Diagrams are often too complex, with overlapping textures and shapes that are hard to interpret. The quality of tactile graphics, including texture, labels, and instructions, is frequently lacking. Worst of all, students often depend on others due to the absence of assistive tools, limiting their independence. Survey findings reveal a clear gap in accessibility. 100% of students had no access to specialized technology for tactile graphic learning, even though they strongly needed it. 90% struggled to identify shapes and interpret complex STEM tactile diagrams. 78.9% had never even heard of tools designed for tactile graphic exploration. And 73.7% could not explore or understand these diagrams without help from others. These numbers highlight a pressing need for an inclusive, intelligent solution. Objective: develop an AI-based voice bot for guiding tactile graphics. Focus on STEM tactile graphics in Braille textbooks. Conceptual understanding of spatial concepts. Independent learning for blind students. Math Talk is suitable for blind students at secondary school level, particularly in mathematics education. It enhances independent learning and supports inclusive education approaches, aligning with STEM and assistive technology initiatives. Respondent demographic. Students found the voice assistant essential, supportive, and effective, helping them learn tactile graphics faster and better. Math Talk adalah sangat bagus untuk murid belajar matematik bagi topik yang mempunyai gambar raja. Dengan menggunakan Math Talk ini,
Murid dapat belajar bila-bila masa tanpa menunggu guru. Arahan yang diberi adalah jelas dan mudah dipahami. Mudah untuk kita kendalikan kerana dia mempunyai button yang mudah untuk kita raba dan tekan, tak complicated, dan alatnya mudah juga dibawa ke mana-mana kerana agak ringan dan juga saiznya adalah sesuai. Saya MacTalk ni adalah satu produk yang sangat berguna sebab dia dapat menambah baik lagi cara murid buta mengenali Raja Timbul. Kemudian dia akan memberitahu tentang produk Raja Timbul itu secara keseluruhan. Menerangkan cara nak bergerak dari satu titik ke titik lain. Cara menggunakan MacTalk ni sangat mudah sebab key yang ada pun tak banyak. Saya ingin menyarankan supaya pengguna di luar sana pun menggunakan MacTalk kerana MacTalk ni sangat bagus untuk murid-murid yang baru untuk mengenal Raja Timbul.